Kau tahu sekarang ni kan banyak kes jenayah, bunuh, especially terjadi kepada perempuan. So baru ni ada keluar dekat thread aku tu macam ni. So this is my opinion lah. First of all, perempuan, tak kisahlah kau rasa sekuat mana kau, very independent woman, lebih baik engkau mengakui engkau ni lemah berbanding engkau rasa engkau kuat. Means kau overestimate yourself lah. Bila dia bermain dengan lelaki, most of the time you akan kalah lah. Most of the time. So kau jangan jadi reason yang orang ada sebab nak attack kau. Bila kau buat benda macam ni, first kau tak boleh expect orang nak react apa. Especially manusia. Kau tak tahu. Hari ni dia mungkin waras, esok mungkin dia tak waras. Second, aku baca thread kau cakap, they all aware that they are just an option. I do make it clear. I talk with multiple guys at the same time though. Lelaki ni macam ni tau. Selagi dia rasa dia ada harapan, memang dia okey je. Sampai at one point, kau memilih salah seorang. Dekat situ, kau tak tahu orang yang tidak dipilih ni, apa reaction dia? What will happen? Kau tak tahu. So that's why, sangatlah penting untuk tidak mengundang. Benda macam ni aku kategorikan sebagai memainkan perasaan lah. So bila kau memainkan perasaan ramai orang, lagi susah untuk kau nak expect what will happen to you. Lain lah kau deal dengan seorang lelaki ni, lepas tu dia tak jadi, then kau cari another person. Faham tak? Berbeza dengan dalam satu masa you deal dengan ramai orang. Kenapa aku cakap pasal benda ni? Sebab aku tak consider pun benda ni common sense. That's why aku rasa menjadi satu alternatif untuk bercakap supaya sense ni dia jadi common. Kau jangan jadi orang yang rasa it's okay to play people feeling. Sebab you never know. Kau tak tahu what will happen to you.